Kenal tak ni pokok apa? Pokok suban nenek. Khasiatnya untuk menghilangkan sakit gigi. Kat mana kita rasa sakit ataupun berlubang gigi kita ni. Okey, kita cuba basuh dulu kat sungai. Basuh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok suban nenek juga dikenali sebagai pokok butan baju Siti Fatimah. Ia diakui oleh ramai pengamal perubatan, terutamanya keberkesanannya untuk mengubati sakit gigi. Penggunaan secara tradisional dengan cara meletakkan bunga di bahagian gigi yang sakit. Ia menghasilkan rasa kebas dan berangin, seterusnya dapat mengurangkan rasa sakit. Punya tempat berlubang gigi yang sakit tu. Dia rasa macam ubat gigi masa berangi kan, macam bagi dia ni lebih kuat. Dia rasa berangi untuk ubat sakit gigi. Di Malaysia, ia digunakan sebagai ubat tahan sakit, angsa mulut, sakit tekak dan sakit beruk. Ia juga digunakan untuk mengatasi masalah pembuangan air kencing, demam, meningkatkan sumber vitamin yang diperlukan oleh badan, menambah darah dan juga kegunaan bagi wanita selepas bersalin.